Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petikan ini daripada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGIRM. Untuk makluman, saya terima banyak DM dari sahabat pencarum bertanyakan tentang mekanisme pengkreditan dividen. Adakah semuanya dimasukkan ke dalam akaun satu atau dikreditkan ikut pecahan kepada tiga akaun iaitu 1, 2 dan 3? Okey, baik. Biar saya jelaskan cara agihannya seperti contoh di bawah. Contoh, anggap dividen diumumkan 6% bagi tahun 2025, mekanisme pengkreditannya seperti begini. Baki akaun 1, RM100,000 darab 6% bersamaan dengan RM6,000 dimasukkan ke akaun 1. Baki akaun 2, RM40,000 darab 6% sama dengan RM2,400 dimasukkan ke akaun 2. Manakala akaun 3, baki akaun 3 berbaki RM1,000, subjek tiada pengeluaran setiap bulan lah. Okay? So, darab dengan 6% sama dengan RM60. Maknanya RM60 akan dimasukkan ke dalam akaun 3. Jumlah keseluruhan simpanan RM141,000 darab 6% bersamaan dengan RM8,460. Bagi pencarum yang tidak mempunyai baki pada akaun 2 dan 3 yang tidak berbaki, maka tiada agihan dividen 6% akan dikreditkan. Alasannya kerana dividen diperolehi adalah dari hasil pelaburan dan jika tiada baki, maknanya tiada pelaburan yang dilabur dari akaun yang tidak berbaki, maka tak layak terima dividen. Hakikat sebenar ramai yang terkesan dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup yang semakin tinggi saban tahun. Walaupun ada yang telah bekerja selepas wabak COVID-19, namun masih lagi terpaksa berjimat cermat dari segi perbelanjaan dapur dan makanan harian. Setiap rakyat tidak sama kesusahan dan kesenangan hidup mereka. Oleh itu, pada yang masih dalam tertekan dan terdesak amat memerlukan wang lebihan untuk selesaikan masalah hutang tertunggak agar dapat hidup tenang dan selesa. Semoga perjuangan cadangan ini dapat diterima oleh pihak kerajaan madani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.